Boleh ke oven rumah buat roti macam kedai? Ramai baker dekat rumah cakap kat aku, "Chef, oven rumah memang tak boleh lawan oven kedai ke?" Aku pun dulu percaya benda yang sama, babe. Tapi lepas lama aku buat roti, aku sedar satu benda. Masalah dia bukannya oven rumah. Masalah sebenar dia, kita salah faham cara panas tu bekerja. Maksud aku, cara suhu tu naik, bila suhu tu stable, bila suhu tu turun, cara suhu tu sekelip dekat dalam korang punya oven, dekat mana heat dekat panas, dekat mana yang sejuk, dekat mana yang side yang orang cakap apa, tak even, itu kita kena tahu dulu. Kadang-kadang ada oven yang ada fan, kadang-kadang ada oven yang tak ada fan. So cara ini pun kita kena tahu juga macam mana kita nak atasikan masalah ni. Tak dinafikan oven dekat kedai panas dia memang stable, tapi oven dekat rumah panas dia sangat sensitif. Sebab tu roti rumah cepat pucat. Dia naik cantik tapi dia jatuh atau lembut kejap je lepas keluar oven. Tapi jangan risau, boleh je oven rumah ni boleh buat roti macam dekat kedai, boleh jadi selembut dekat kedai. Tapi kita kena pandai dan kita kena kawal 3 benda ni. 3 benda yang korang perlu kawal dan perlu ambil perhatian dekat time masa preheat betul-betul oven tu. Lepas tu time korang nak letak position tray tu dekat betul dekat mana korang nak letak. Dan jangan buka tutup oven sesuka hati. Once you dah bake, you jangan kacau, you jangan buka, nanti dia akan jatuh. Once you guys dah faham heat management ni, oven rumah bukan lagi satu halangan untuk korang nak baking. Dia cuma alat yang kita kena belajar guna dengan betul. Faham tak? So lepas ni aku akan buat lagi video postmortem daripada video ni. Kita pergi lagi terperinci. Okay? So stay tune. Okay? Jangan lupa untuk follow, subscribe aku punya video ni. So kalau korang ada apa-apa masalah lagi, korang boleh je komen dekat bawah ni. Tinggalkan komen, okay?